Bau mulut yang dahsyat. Dia ni dah buat macam-macam. Dah pergi semua hospital, dia kata satu Malaysia dah pergi, tak baik. Petua dalam satu dunia dia dah buat, masih tak baik. Dan dia dah buat macam-macam petua pun tak baik. Saya bagi dia satu petua, ibu segala petua. Ambil lada hitam. Lada hitam, ambil satu sudu besar lada hitam, tumbuk waktu petang, kemudian rendam dia dalam air kejap, dalam 1 jam, lepas tu rebus dia dan biarkan dia settle down. Malam sebelum nak tidur, tapis dan minum. Cuba buat 21 hari. Tengok bau mulut yang paling dahsyat, yang dia pergi habis satu dunia punya petua tak boleh buat. Cuba yang ni. Wallahi